Ingat kuah steamboat semalaman tu lepas dididihkan terus selamat dimakan? Salah besar. Doktor pakar gastro usus beri amaran keras. Ada satu toksin gaib yang bersembunyi dalam periuk tu. Walaupun anda didihkan sampai menggelegak, ia langsung takkan mati. Syaitan ini namanya Bacillus cereus. Ia akan merembeskan sejenis toksin yang sangat tahan panas, ibarat pakai baju kalis peluru. Walaupun anda rebus sakan pada suhu 100 darjah Celsius selama 2 jam setengah, ia masih hidup segar bugar. Kuah anda mungkin bau macam tak basi, tapi hakikatnya ia penuh dengan racun. Ramai orang ada tabiat biarkan periuk besar yang panas tu di luar untuk sejukkan pada suhu bilik. Salah! Suhu di bahagian tengah periuk sangat lambat turun. Suhu antara 5 hingga 60 darjah Celsius adalah zon bahaya, tempat bakteria membiak bagai nak gila. Lepas masuk perut, dalam masa 1 hingga 5 jam sahaja, ia boleh buatkan anda sakit perut memulas dan muntah teruk. Nak simpan lauk lebihan dengan selamat? Ingat 3 hukum emas ini. Pertama, wajib masuk peti sejuk dalam masa 2 jam. Kedua, jangan sumbat seketul periuk besar tu ke dalam peti. Tukar guna bekas cetek, Tupperware dan bahagikan supaya ia cepat sejuk. Dan ketiga, ia cuma boleh dipanaskan semula sekali sahaja dan wajib dihabiskan dalam masa 2 hari. Kepada yang ada orang tua dan anak kecil di rumah, lebih baik buang saja lebihan kuah tu daripada bertaruh nyawa. Malam ni, jom kemas dan bersihkan peti sejuk anda. Ikuti saya, jom rungkai Life's Equation.